Dapat tengok Kristian pun teruk. Tapi oleh kerana manusia ini telah mendisiplinkan diri dia. Disiplin yang satu, dia tetapkan disiplin itu dalam diri dia. Orang Jepun dari segi akidah cukup bodoh oleh kerana pergi sembah matahari. Tapi dia disiplinkan diri dia, dia jaga masa dia jaga kebersihan. Kita pergi, kita tengok negeri dia cantik. Orang, anak-anak orang Islam pergi ke barat, nampak barat elok, kemas. Jadi apa saja yang barat cakap, dia rasa macam elok. Dia rasa ni manusia standard. Main di tempat kita ni, main cakapnya dia rasa tak standard. Tuan-tuan, maka dengan itu syubhat, kekeliruan itu terlalu banyak mengenai agama. Tiba-tiba kita tak jawab kekeliruan ni, kita pergi habaq, siapa murtad kami nak pencung. Kita tidak bijaksana. Maka itulah dia orang kata susah ini Islam. Masa masuk dia potong, keluar lagi mau potong. Kita tidak dapat untuk menerangkan. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW, hukuman itu datang setelah manusia melihat keindahan agama itu. Sebab itu tudra'ul hududu bisyubhat, kata Nabi dalam hadis Tirmizi. Tidak dilaksanakan hudud itu apabila adanya syubhat. Bukan hudud tu tak sesuai, tapi orang tak boleh kena hudud pasal dia keliru. Mesti dihilangkan kekeliruan dia. Ketika manusia lapar, makanan tak ada, orang semua zalim, tak ada harta orang lain, orang ambil harta orang, orang rasuah, orang zalim. Tiba-tiba ada orang balas harta orang, kita pergi potong dia, kita tinggalkan hak lain. Tudra'ul hududu bisyubhat. Ketika banyak persoalan agama yang ditanya pada para ustaz dan golongan agama, maka tak boleh nak jawab. Hang ikut sudahlah, kami ustaz abang, hang tak mau kami pancung. Boleh kita habaq macam tu? Agama tak benar kan? Mesti izalatul syubhah. Mesti menghilangkan syubhah dalam pemikiran dia. Inilah benda yang penting untuk kita faham. Inilah yang kita kempen, tuan-tuan, supaya tuan-tuan, saya semua terangkan Islam. Kita mesti jadi ejen yang menerangkan agama. Nak duduk di kedai kopi tak apa, tapi cakap pasal Islam. Jangan duk pergi merapu yang bukan. Jumpa orang cakap pasal Islam, jumpa asing cakap pasal Islam, jumpa mamak cakap pasal Islam, jumpa Cina cakap pasal Islam, sehingga mereka tahu dan tunjuk bahawa Islam adalah benda yang baik. Dunia Islam, tuan-tuan, kita turun negeri mereka, kapal terbang kemas, jalan cantik, pokok elok, dia tak buang sampah. Kita faham kat dia, kalau hang masuk Islam, Islam lagi bagus. Jom hampir tengok negeri kami, demam dia. Demam dia. Hadirin mukminin sekalian, ini adalah perkara yang besar untuk kita sebut. Maka balik pada jihad. Walau agama suruh jihad, tapi agama tak suruh kita tahan dada. Dia kata mati syahid pahala besar, tapi kita mai, orang kafir mai, sila tikam aku nak mati syahid. Dia tak benar kan? Dia suruh kita berjuang, mempertahan. Khalid Al-Walid, panglima gagah berani, teringin tak ada dia nak mati syahid. Tuhan tak takdirkan. Tak benar Khalid kata, lama perang, hampa try mati ambil lah, kata, aku pun nak mati syahid. Tak boleh buat benar macam tu. Siapa sakit dia bagi pahala, cari penyakit dia tak suruh. Agama macam tu. Mati syahid bagi pahala, pi mati sia-sia dia tak bagi. Sebab tu Islam larang. Nyawa menurut para ahli usul, nyawa bukan hak kita, nyawa hak Allah Jalla wa Ala. Reta mungkin Tuhan bagi kita peruntukan reta hang. Hang nak makan ke, hang nak bagi ke orang, hang bagi reta. Tapi nyawa Tuhan tak bagi. Kalau nyawa hak mutlak kita, nyawa aku punya pasal, aku nak mati pun. Tak, dia tak bagi. Siapa terjun bukit bunuh diri, dikira mati melakukan kerja kufur. Dan dia kata nyawa aku yang nak mati. Tak, nyawa bukan hang, nyawa milik Allah Jalla wa Ala. Hak Tuhan dalam masalah nyawa. Semua benda hak Allah Ta'ala, tetapi dicerita dari segi peruntukan hak. Yang ni lesen dia keseluruhannya tak ada kan hang, dipegang oleh Tuhan.
Ada pun retak harta, Tuhan bagi peluang kat hang membelanjakan dia. Retak hang nak bagi kat adik-beradik, hang nak bagi kat pak menakan hang, kat bini hang, kat anak hang bagi, hang cari, hang bagi, aku benarkan. Apa lagi? Duit boleh bagi, harta tu retak. Nyawa dia tak bagi, dia tak kata tak terpulang. Nyawa aku nak terjun, haram. Maka siapa yang pergi lumba motor atas jalan, dia cabut brek dia apa, dia tahu benda tu mati, dia melakukan dosa yang teramat besar dari segi syarak. Dia kata tak apa, nyawa aku bukan nyawa hang, hak nak mati aku. Dah dia kata nyawa ni hak mutlak, Allah Ta'ala tak beda dengan hang dalam peruntukan nyawa. Allah Ta'ala Allah. Sila azan. Ada orang tanya soalan, dia kata orang lain semua ikut mazhab Syafi'i sebelum ni, habis tu kerajaan perleh pergi ikut sunnah yang dibawa oleh mufti sekarang, adakah sebelum ni semua yang sesat? Tak tahu kawan nak tulis ni. Tuan-tuan, sunnah ni adakah dibawa sekarang atau telah dibawa oleh dahulu? Sunnah ni lah dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Manusia ni kadang-kadang akal tak apa cerdik. Dia tak tahu apa dan dia cakap dia tak faham. Kalau korang tanya balik, kalau nak buat kira minculah macam tu, sebelum Imam Syafi'i mai, adakah orang sesat? Zaman Nabi Imam Syafi'i tak ada. Kau nak main kira macam tu lah kan. Zaman Nabi Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Kata kalau dia kemas sikit nak berfatwa pun 30 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kata guru dia sudah boleh mengeluarkan fatwa. 15 tahun kata semua tu tidak berapa kukuh, dia tak stabil lagi mazhab dia. Berbulah tahun 1180 Hijrah ke atas. Hak sebelum daripada tu, sebelum Imam Syafi'i duk keluar fatwa-fatwa dia yang dikatakan canggih ni, adakah semua orang sesat? Para sahabat semua. Siapa lebih dulu? Sunnah ke mazhab? Sunnah Nabi mai dulu ke mazhab mai dulu? Sunnah mai dulu. Mazhab mengikut sunnah. Macam mana tiba-tiba kita kata kita kena hanya ikut satu mazhab? Macam saya selalu sebut dalam kuliah beberapa kali, tak ada pernah Nabi puji Umar bin Khattab, Nabi puji Abu Bakar, Nabi puji Abdullah bin Mas'ud, Nabi puji Nabi doa untuk Ibnu Abbas, Nabi puji Muaz. Tapi tak pernah Muaz kata ataupun Abdullah bin Mas'ud kata, hang tahu tak Nabi puji kau tahu? Tu kalau hang mai mengaji dengan aku, hang tak tahu dak pergi mengaji kat orang lain tau. Hang sesat dak mengaji 2-3 tok guru. Tak pernah siapa kata. Muaz tak pernah kata, Abdullah Mas'ud tak pernah kata, Umar tak pernah kata, Abu Bakar tak pernah kata. Tiba-tiba mai orang kemudian kita kata siapa hak mengaji dengan Abu Hanifah tak boleh pergi mengaji dengan Imam Ahmad. Siapa hak pergi ambil daripada Imam Syafi'i tak boleh dengar daripada Imam Malik. Macam mana benda ni mai? Dulu